Okey, dengan arahan daripada saya, kita akan bergerak terus ke kawasan markas Hustler dan buat serbuan. Tunggu announcement daripada saya untuk keluarkan warrant. Ingat, kita akan tembak mati semua sekali. Di kawasan markas dalam 3 saat. Line Police, BLPD. Plan B, yang seterusnya kita akan buat rondaan pencarian seluas sektor 1 sehingga sektor 3, mencari kumpulan hustler yang memakai pakaian serba biru. Tangkapan penuh, dan juga jika ada apa-apa tembakan, akan mati terus. Terima sir, over and out. 002 kini buat checking di kawasan berdekatan kawasan Tribute, over. Lukman, terdapat satu laporan tembakan di sektor 2. Minta mana-mana TV mahala untuk pemantauan. Makluman kepada HO. Affirmative, saya on foot di highway. Minta clear perimeter dulu, jaga untuk mana-mana kenderaan yang datang, over. Baik, terima Aman 2. Hebahan daripada HO minta abaikan mesej tersebut, over. Tak dapat je. Camping Sampai saya panggil Rohit M. Tepi. Highway Casino. Blok. No. Allah Akbar ramai. Baiklah, hati awak macam saya kesam. Janganlah. Nak pergi mana, cik? Nak pergi mana? Tak sampai Palatok lagi ni. Nak pergi mana? Tu boy tu. Panggilan beraman. Minta tembakan pada badan kereta. Tembak tayar dia.